rakyat Malaysia ni tak ramai yang pakai jaket, tak aware dengan jaket. Bila mereka pegang jaket CE level tu, mereka akan rasa, Allah mak, macam Marquez nak pergi MotoGP. Biasa jaket ni kenapa kita pakai jaket? Yang pertama untuk protection diri kita lah. Biasanya jaket ni diperbuat daripada satu kain yang kita dah try untuk abrasion test. Maksudnya dia punya seretan tu, kalau kata seret dekat tar tu bukan tak koyak, lebih kuat dan lebih tahan untuk koyak daripada yang biasa. Faham tak? Kalau macam ni dia mudah koyak. Yang ni dia lebih tahan koyak. Dapat? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dia, ini yang paling biasa orang tanya lah. Padding dia ni, nampak ni. Allah mak, jatuh. Okey, saya tak mau bagi jatuh. Okey, padding dia ni. Ni padding dia. Okey, saya keluarkan padding. Okey, padding dia ni, dia ada CE level 1 dan juga CE level 2. Nampak tengok ni, CE. Okey, tengok. CE type A, jenama apa ya, CE type A ni 1, level 1. So buku pun kita bagi kat sini ada CE level 1. So apa beza CE level 1 ni? Ada hangpa dapat buku ni, hangpa boleh tengok kat sini. So apa beza CE level 1 dengan level 2? Okey, contohlah kalau 150 km per jam bertembung dengan 150 km per jam, dia akan menghasilkan satu force lebih kurang 66 kN. Kalau kata 66 kN ke 100 kN, lebih kurang lah. Kalau kata 66 kN tu bahasa mudah senang lah, 6 tan. 10 kN lebih kurang daya, saya kata lebih kurang lah, dia feeling like 1 tan. Kalau kata 66 kN, dia lebih kurang 6.6 tan lah. So maksudnya hampa macam dihenyik 6 tan punya force lah. Dia akan pegang force tu dan dia akan melepaskan lebih kurang 35 kN, 3.5 tan ke dada. Dapat? Macam mana nak cakap? Okey, macam ni. Ini kereta. Hampa pakai. Tiba-tiba hampa tom sekali macam ni. Right? Dia akan, daya tu akan diserap dan melepaskan daya yang kena kat kita sehingga 3.5 tan. Dapat? Untuk CE level 2, kita accident, pum, hentakan, dia akan melepaskan lebih kurang 2 tan. Maknanya 2 tan hempap dekat kita ni. Dapat? Hang bayang 2 tan tu. 2 tan. Kalau tak ada benda ni, 6.6 tan terus kena. Kalau ada benda ni, CE level 1, 3.5 tan ke bawah. Ikut kelajuan. Saya bagi kasak saja. Saya bagi kasak. Sebab dia kira dia pening lah. M1, V1, M2, V2 kan. Bla 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 bla, V delta menata apa kan. So saya bagi senang je. Kan nanti kan mesti ada yang tolong kira kan bawah ni kan. So kalau tak ada benda ni, 6.6 tan ke 10 tan. Kena terus kat badan. Kalau ada benda ni, dia akan keluarkan ke hanya 3.5 tan kena kat kita. Yang lain dia serap. Dapat? Bukan dia serap, dia elakkan kita kena. Dapat? Tapi Malaysia ni, mereka suka pakai CE level 1. Sebab itu, untuk yang asas kita ni, yang kita baru belajar nak buat, baru belajar untuk FTG ni nak buat jaket, kita letakkan CE level 1. Kita tak letak lagi CE level 2. CE level 2 macam mana? Ambil padding ni, yang CE level 2 dia lebih berat dan lebih besar. Kan? Biasa lebih berat. Kita letak je kat sini CE level 2. Just tukar saja. So untuk sekarang ni saya banyak letakkan CE level 1. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita macam dulu kami tak jual jaket. Dan rakyat Malaysia ni tak ramai yang pakai jaket, tak aware dengan jaket. So bila mereka pegang jaket CE level 2, mereka akan rasa, Allah mak, hak ni nak pakai macam Marquez nak pergi MotoGP. Dia berat. Bila dia berat, mereka tak nak beli lah. So sebab itu saya letakkan CE level 1. Mungkin akan datang lagi 3-4 bulan saya akan letakkan untuk CE level 2 pula. Yang mana lagi bagus? Untuk CE level 1 ni, dia adalah untuk urban ride. Hang pergi pusing round balik kerja yang bukan 150 km, hampa nak pergi laju. Hampa bawa 80, 100. Kalau kata hampa long distance, okay, better hampa pakai CE level 2. Ya, CE level 2. Tapi kalau kata, thank you bang. Kalau kata hampa ni tak pernah pakai langsung. Hampa tahu tak dekat Malaysia ni 90% motosiklis tak pakai pun ni. Ni semua tak pakai. Baiklah hampa ambil je CE level 1 ni. Janji ada. Kita punya hashtag janji ada. Okey, dapat hashtag terus ya. Daripada tak ada, hampa nak terus pergi jump CE level 2 sebab memang berat. CE level 2 dia akan berat sikit. Kalau kata CE level 1 1.1 kilo. CE level 2 dia akan pergi 1.5
1.4 to 1.5 kilo, maybe to 1.6 kilo. Dapat? Okay, clear? So ini saja, ini yang jaket kita ada. Jujur saya minta mohon maaf banyak kalau hangpa mai sini tak ada saiz, saya mohon maaf banyak sebab kita punya jaket dah tak banyak. Yang ini tinggal 3 ke 400 pasang, 3 ke 400 pasang, yang ini tinggal dalam 3 ke 400 pasang. Total dalam 1000 across kita punya branch saja. InsyaAllah nanti kita akan top up lagi. Okay? Yang tak ada tu kita akan top up. Bezel semua tengah on the way. Dia ada FTG 0, ni memang murah lah. 01298, 298. Siap CE level certificate kot. 350, 350. Murah saja. Saya rasa tak mahal, mampu milik. Oh, satu lagi. FJK 03 tak ada. Dah tak ada. 03 dah sold out semua. Kita akan sampai insyaAllah dalam bulan 10 atau bulan 11. Nanti akan sampai 1000 pieces lagi. Alright? Itu saja dari saya. Mai datang kedai, boleh tengok. Cuci-cuci mata. InsyaAllah, barang kat kedai ni akan makin lama makin banyak. Terima. Bye-bye.